Ramadan akan datang menjadi detik bermakna buat rakyat Gaza memandangkan ia Ramadan pertama yang disambut dalam suasana gencatan senjata selepas 2 tahun genosid. Ibadah puasa kali ini juga bakal membawa keceriaan kepada mereka dengan pelancaran kempen The Rightful Gift Ramadan Hayat yang digerakkan Pertubuhan Global Hayat. Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Global Hayat Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, bantuan kepada rakyat Gaza disalurkan dalam pelbagai bentuk, antaranya penyediaan set iftar. Antara projek Ramadan yang kami buat untuk tahun hadapan, untuk Ramadan akan datang ni ada empat kempen ataupun projek yang kita buat. Yang pertamanya semestinya kita nak menyediakan iftar, set iftar Ramadan kepada mereka. Dan kita sasarkan sebanyak 23,000 set iftar kita boleh berikan kepada mereka di sana lah. 1/4 daripadanya kita akan berikan kepada para murabitun yang berada di Masjid Al-Aqsa, selebihnya untuk orang Gaza. Kepulauan Gaza lah. Yang kedua ialah kita bantu juga dari segi bantuan bakur Ramadan. Maknanya kita sasarkan 6,400 bakur Ramadan untuk kita berikan kepada 6,400 keluarga. Selain bantuan dalam bentuk makanan, pihaknya juga menyasarkan pembinaan 2 buah masjid Hayat Gaza dalam bentuk kemah di kem-kem pelarian bagi memudahkan penduduk menunaikan solat tarawih, qiyamul lail serta aktiviti komuniti. Setiap masjid itu dianggarkan menelan kos antara RM150,000 hingga RM200,000 dan mampu menampung sehingga 500 jemaah dalam satu-satu masa, khususnya di kem pelarian yang menempatkan sehingga 2,000 penduduk. Pertubuhan Global Hayat turut akan menyantuni hampir 3,000 anak-anak yatim dengan pemberian hadiah sempena sambutan Aidilfitri. Bagi menjayakan bantuan tersebut, Muhammad Farhan menyasarkan sumbangan sebanyak RM3 juta untuk kempen Ramadan di mana ia bakal memanfaatkan hampir 60,000 rakyat Gaza. Walaupun kempen The Rightful Gift Ramadan Hayat baru saja dilancarkan dan kutipan masih di peringkat awal, organisasi itu berhasrat untuk menyalurkan sekurang-kurangnya RM1 juta bantuan ke Gaza Januari ini. Sumbangan untuk kempen ini boleh disalurkan kepada Pertubuhan Global Hayat menerusi nombor akaun atau mengimbas kod QR seperti tertera.